Alamak. Ya Allah, terlupa nak pasal niat malam tadi ni. Dah tengah hari. Ya Allah, tak pasal niat malam tadi puasa hari ni. Ini puasa Ramadan ni. Oi, macam mana tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan ini adalah soalan yang paling kerap ditanya apabila tiba puasa Ramadan. Baiklah, jawapannya adalah pendapat yang paling kuat ataupun majoriti ulama ataupun istilah digunakan jumhur ulama, iaitu daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi, mengatakan bahawa niat puasa di bulan Ramadan perlu diperbaharui setiap malam. Wajib diniatkan pada setiap malam Ramadan. Waktu berniat antara maghrib sampai ke sebelum subuh. Jadi boleh berniat waktu sahur ataupun boleh juga berniat selepas berbuka, asalkan dah azan maghrib dah boleh niat untuk puasa esok hari. Hujah bagi majoriti ulama atau jumhur ulama ini ialah kerana puasa adalah satu ibadah yang berasingan. Maksudnya hari ini satu hari, kemudian selesai ibadah puasa hari ini, kemudian esok adalah ibadah puasa yang berbeza. Ia bukan bersambung daripada hari pertama puasa sampai hari terakhir. Ibaratnya sekiranya hari ini puasa, esok puasanya batal contohnya, kan, sama ada disebabkan keuzuran ke ataupun kerana dia telah melanggar perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka puasa hari ini tidak rosak. Dia rosak pada hari yang puasa itu rosak saja. Lusa puasa dengan sempurna, maka tetap dapat sempurna puasa tersebut. Yang rosak tu perlu qada. Kalau rosak disengajakan perlu taubat juga. Okey. Manakala pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa, iaitu pendapat Imam Malik, mazhab Maliki, mengatakan sah ataupun boleh diniatkan puasa sekaligus satu bulan. Cukup pada malam pertama Ramadan niat puasa sekaligus untuk satu bulan, maka memadai, tak perlu diperbarui setiap malam. Hujah mereka disamakan seperti solat. Solat niat di awal sahaja, tak perlu niat untuk setiap rakaat. Itu di antara hujah daripada mazhab Imam Malik. Namun di sini dibahaskan oleh tiga mazhab tadi ataupun majoriti ulama, solat memang adalah satu ibadah yang bersambung. Contoh, kalaulah rakaat kedua, rakaat ketiga solat itu batal, maka dia batal keseluruhan solat 4 rakaat. Kan rakaat ketiga terkentut ke dan sebagainya, jadi batal keseluruhan solat, perlu diulangi kembali sebab ia adalah ibadah yang bersambung. Maka tak boleh disamakan seperti puasa, kerana ibadah itu berasingan hari demi hari. Selesai sehari, selesailah. Esok hari lain pula. Okey. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, marilah kita mengambil pendapat yang paling kuat majoriti ulama, tiga mazhab, dan inilah pendapat yang lebih diyakini, iaitu wajib untuk kita memperbaharui niat pada setiap malam puasa Ramadan. Namun tidak salah untuk kita mengambil pendapat yang kedua daripada Imam Malik, iaitu untuk berniat satu bulan Ramadan sebagai langkah berhati-hati. Sekiranya kita terlupa untuk berniat pada malam tersebut, insya-Allah itu dikira termasuk dalam niat keseluruhan. Kenapa saya sebut ini yang langkah berhati-hati, iaitu yang kedua, niat untuk satu bulan adalah langkah berhati-hati, kerana ada salah faham di kalangan kita yang menyebutkan begini, kita niatlah untuk sebulan, sebagai langkah berhati-hati kita niat setiap malam. Nampak tak? Macam diterbalikkan. Sepatutnya kita niat setiap malam, sebagai langkah berhati-hati kita niat juga pada malam pertama untuk keseluruhan. Jadi yang backupnya adalah, ataupun yang berhati-hatinya adalah niat satu bulan.
Tapi kena letak dalam mindset kita, bagi tahu ahli keluarga, sentiasa ingatkan kita perlu pasang niat puasa Ramadan pada setiap malam. Semoga persoalan ini jelas jawapannya dan ia tidak menimbulkan lagi keraguan pada kita untuk berniat puasa Ramadan. Berikut adalah lafaz niat puasa Ramadan pada setiap malam dan lafaz niat puasa Ramadan untuk 1 bulan. Yang pertama, nawaitu sawma qadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ataupun lebih mudah, kita berniat sahaja dalam bahasa Melayu, sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Lafaz niat yang kedua iaitu untuk 1 bulan, nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita beramal berdasarkan ilmu, maka ibadah kita lebih yakin dan lebih tenang. Selamat berpuasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.